Sepasang suami isteri menceritakan pernah ternampak makhluk yang menyerupai manusia yang tingginya menyamai sebatang pokok kelapa tua. Dan ketika mereka melalui satu kawasan yang sekitar jam 12 tengah malam, yang kiri kanan jalannya agak hutan, di situ mereka ternampak makhluk tersebut berdiri di tepi jalan seolah-olah memandang ke arah mereka. Mereka terus memecut motosikal sehinggalah sampai di rumah. Dan di kawasan yang sama juga, seorang imam masjid menceritakan yang kereta dipandunya terasa berat secara tiba-tiba ketika melalui jalan tersebut sekitar jam hampir 5 pagi. Dia ternampak satu makhluk yang tinggi sedang berdiri di hadapan keretanya, seolah-olah sedang menahan kereta beliau dari terus bergerak. Dan sebaik saja beliau melaungkan azan dalam kereta, makhluk itu terus hilang dan kereta bergerak seperti biasa. Dan penduduk di sekitar kawasan tersebut juga kerap kali menceritakan pernah ternampak makhluk yang sama selepas jam 12 malam. Persoalannya sekarang, adakah makhluk itu penunggu kawasan tersebut ataupun sebaliknya? Jikalau kau sukakan cerita-cerita seram dan misteri, jangan lupa follow, subscribe Yuzi Apai.